Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. So, ni dia babang kakak khas. Ini memang kegilaan sekarang lah. Ini trend sekarang, orang pakai kelisa dah convert Gino. So, ni dia kereta yang baru je sampai dengan saya. Baru saya dapat. Ini kelisa 1.0 1.0 automatic. Ini saya nak cerita sikit. Yang berminat boleh standby, siap-siap. Yang mana nak standby booking ke, nak standby beli ke, nak cari kereta kelisa ni, standby siap-siap, get ready sebelum saya review, sebelum saya kasih sold kelisa ni. So, masuk Rotek Insurance tahun 2001 kelisa ni. Saya ulang, kereta ni tahun 2001 automatic. So, kereta ni dah fully saya dah convert habis dah, boleh tengok pada bahagian depan dia. Saya dah convert penuh. Kereta ni memang dah siap semuanya. Saya nak tunjuk sikit Ini adalah rim Pro 2 yang kita pakai ni. Tayar 80% lagi. So side mirror ni original Gino Bukan side mirror ni je original Gino, pintu ni satu set original Gino punya pintu. Ini bukan kaleng-kaleng dah. Ini luar kaleng-kaleng. So dalam sikit kita nak tunjuk sikit apa yang special kat dalam dia. Dalam ni pun saya dah convert Gino. Boleh tengok dashboard original Gino. Dia pun dah main barang walnut. Ni barang walnut Ni semua barang walnut. Steering original Gino. Seat pun kita dah tukar. Gino punya seat. Kapet pun kapet Gino juga bang. Semua dah convert Gino kita ni. So apa yang special lagi satu, door trim dia lah. Door trim dia babang kakak ini bukan door trim kain Ini adalah original Gino, leather Ini leather Ini belum siap lagi Tunggu siap nanti saya akan review sekali lagi kereta ni. Saya akan tunjuk sekali lagi kereta ni. Ini video saya nak tunjuk macam ni je, nak tunjuk kiah-kiah sahaja. So ini pada bahagian seat belakang dia memang kemas, memang cantik. So siapa berminat boleh WhatsApp saya, boleh standby siap-siap. Nanti kita akan review sekali lagi. So itu saja video pada petang ni. Nak bagi tahu Gino dah sampai. Siapa berminat boleh call, boleh WhatsApp saya. Video ni pun dah siap sold lah. Okay, so itu saja untuk pada petang ni. Kita jumpa lagi next video. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layan, jangan lupa follow, like dan share.